Hi guys, welcome back to my vlog. Hari ni satu hari yang akan jadi memories juga. Sebab aku sekarang dekat Putrajaya and we are heading to kursus kahwin bersama saya fiancé. Lagi 5 minit and ya, jom kita sambung ke sana pula. So kita orang baru siap our first day. And how was it? Ngantuk dah lapar. Ngantuk lapar. Sebab kita orang hari ni 8.30 pagi register. Lepas tu ni sekarang 6.30 petang. Gila lah. Sunset kat belakang. Ramai ni. Ha? Handsome tau. Handsome. Ya ke handsome? Gambar saya. Wish. So kita orang lepas ni nak ke IOI, jalan-jalan lepas tu balik. Ya. Let's go. Okay, kembali lagi dalam auditorium yang sama dengan outfit yang berbeza. So this is our second day. Ramai. Let's go. Okay, first session is done. So kita orang baru lepas makan lunch pukul berapa sekarang? Pukul 12.10. So lepas ni ada satu lagi session sejam setengah sampai 1.30 dan habis. Okay. Nampak? So how's it? Untuk session Kelakar. kelakar kan? Sikit lah. Oh dia masuk dah. Jom. Okay. Baik. Cuma proses Yeay! Kita orang dah habis kursus kahwin and boleh. So sekarang kita orang just tunggu dia punya sijil. Ya. So sijil tu akan siap next week, Sabtu Ahad. Kita boleh datang ambil balik kat sini. Ya. And alhamdulillah semua okey. Ya. Semua okey. And sekarang tengah tunggu planning. Tengah tunggu duit. Tengah duit dah sedua. Ada tak? Duit. Mana ada? So jomlah kita. Bye guys. Bye bye. Okay, so hari ni hari kejadiannya 6 hari bulan 12, lepas seminggu pada kursus kahwin tu. And kita orang dah ambil sijil. Nah, cuba buka. Yeay, dah dapat. Dah dapat 2. So next apa? Kena dikahwin. Okay. Kena dikahwin orang dulu. Okay, let's go.